Kamu tak sanggup, jangan hina orang yang sanggup. Dalam engkau, aku melihat aku. Ternyata kita adalah sama di arena mimpi yang penuh bermakna. Selubungi kerdip nurani, mencurah kasih, kasih murni, mencurah kasih. Di balik cermin mimpi, ada realiti yang tidak kita sadari. Hanya keyakinan dapat merestui hakikat cinta yang sejati. Hakikat cinta yang sejati. Terima kasih. Kita pada hari ini Allah kumpulkan kita bersama baginda Nabi. Amin. Dan insya-Allah satu hari nanti, dekat atau jauh, cepat atau lambat, kita akan solat berjemaah di Masjidil Aqsa. Amin. Amin. Sebagai pembuka bicara, eloklah saya bercerita dengan lebih santai. Sebab nanti ustaz-ustaz kita yang lain akan lebih terbakar pidatonya. Saya orang KL, orang Kuala Lumpur IC 14. Orang Kuala Lumpur ni ada satu kelebihan, dia boleh mengajuk ataupun boleh tiru banyak logat. Betul, okey? Tapi mengekalkan satu dasar, pasport inilah satu-satunya dengan berani menulis, pasport ini sah digunakan kecuali negara Israel. Bila kami kena buat, kita kena buat apa? Kita kena buat komando rest. Tahu komando rest? Kepala kat bawah, tangan kat belakang. Alhamdulillah, lebih kurang 1 jam saya kena. Tapi taklah terus benda tu. Dia sekejap-sekejap curi-curi tangan, buat macam sujud, letak balik. Bila dia kata, kau, you, where's your passport? Saya simpan pasport saya sebab saya tahu pasport kita ini mereka benci. Saya tak nak yakin untuk bercakap di halayak ramai, tapi atas tanggungjawab yang sangat besar diberikan kepada saya untuk menyedarkan dan menyuarakan tentang isu Palestin, terutama kepada golongan generasi muda. Saya cuma nak bagi tahu, gunakanlah sosial media kita, doa kita untuk kita terus berjuang. Walau apa dengan cara sekalipun, kita perlu mengambil tahu, terutama kepada generasi muda, bahawa Palestin itu adalah negara yang sangat suci. Takbir, Allahu Akbar. Saya faham di fasa usia ini kita semua punya cita-cita. Saya juga punya cita-cita, korang semua punya impian. Itulah kalau saya kata saya tidak punya cita-cita. Saya juga ingin memiliki kenderaan yang mewah, rumah yang besar, pelajaran yang tinggi. Tapi bila saya tiba di bumi Palestin, bila saya menjejakkan kaki di tanah Palestin, dan bila saya melihat bumi Gaza dari atas pesawat, ketika itu saya rasa, ya Allah, kalau saya punya cita-cita dan impian
mereka juga punya cita-cita dan impian yang sama seperti saya dan juga kita semua. Apa salahnya kalau kita berkorban untuk memberi sepenuh jiwa kita bersama-sama untuk merealisasikan impian dan cita-cita mereka juga di sana. Kepada mama dan bapa, terima kasih kerana meredakan perjuangan adik, kerana tidak pernah berkata tidak. Saya cuma nak beritahu, dalam apa benda yang kita buat, restu mak ayah itu adalah yang paling kita kena utamakan, kerana doa mereka adalah doa yang menembus dari langit. Itu sahaja yang saya mau cakap. Terima kasih kerana hari ini, malam ini anda semua merupakan sebahagian daripada perjuangan ini. Kita semua telah membuktikan bahawa Malaysia boleh, dan Malaysia adalah negara yang antara yang terkuat untuk menyuarakan tentang isu Palestin. Takbir! Allahu Akbar. Assalamualaikum. Datuk Seri Perdana Menteri Sah Kepimpinan Negara, Namo pimpinan semua, saya tulis teks dan orang semua satu-satu. tak apa. Kita berhenti. Seluruh rakyat Malaysia yang saya cintai, yang saya kasihi, serta saya tengok tuan-tuan guru, para ahli ulama yang tidak lupa bersama-sama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah, saya banyak belajar dari kawan-kawan daripada Eropah. Banyak saya belajar. Rupa-rupanya saya ingat saya ni kecil. Dan memang saya ni kecil. Saya tengok orang kecil ni apa boleh buat. Minta maaf kan, boleh faham tak? Boleh cakap ulur ke nak cakap gaduh? Saya terfikir, orang mungkin tanya, saya ni tubuh kecil, apa boleh buat? Apa saya boleh buat? Saya boleh pergi bantu mereka. Rupa-rupanya yang saya sertai, yang saya join ni, kepala dia, ketua dia, orang OKU SPK. Tahu? Rupa-rupanya mereka ada cita-cita yang tinggi untuk membebaskan Palestin. Kita orang Islam, kita orang yang beriman, yang ada akidah tentang persaudaraan. Tiba-tiba kita lupa, kita diam 1000 bahasa. Saya sekat berada dekat sini sebab misi ini bukan tentang kami. Misi ini tentang Gaza. Misi ini tentang merobohkan kepungan yang berlaku di Gaza, tentang memberikan tekanan kepada dunia, tentang dunia yang menyokong penderitaan ethnic cleansing
genocide di Gaza, di Palestin, tentang membangkitkan suara-suara rakyat untuk bersama-sama menjadi wakil untuk mereka di dalam Palestin, untuk pembebasan Al-Aqsa dan pembebasan Palestin. Dan saya decide untuk datang ke sini sebenarnya untuk meraihkan kalian semua yang bersama-sama dengan kami, kerana tanpa suara kalian, suara kami tidak didengari. Ini adalah majlis untuk meraihkan kalian semua rakyat Malaysia yang telah bangkit, yang telah bersatu bersama-sama untuk menjadikan suara itu sangat besar untuk Palestin. Dan saya harap dengan kesatuan ini, berbagai bangsa, berbagai agama, berbagai personality, masing-masing ada ability sendiri, masing-masing ada karakter, kelebihan masing-masing yang boleh digunakan untuk Gaza, untuk Palestin. Jadi saya harap kebangkitan ini diteruskan untuk kita menolak kekejaman, untuk kita bersuara sehinggalah Palestin akan bebas pada satu hari nanti, dan kita percaya itu akan berlaku, dan semoga nama kita tertulis dalam golongan mereka yang membebaskan Palestin satu hari nanti. Sekiranya nak saya bercakap tentang pengalaman untuk saya tenung setiap mata askar-askar Israel. Dan saya dan beberapa orang kawan Eropah kami buat protes kerana kami tidak diberikan air minum selama 4 hari total. Dan kami buat protes, kami kata kami takkan masuk ke sel kalau askar-askar ni tak bagi kami semua ahli air. Dan mereka rasa marah, dan protes itu berlanjutan dalam masa setengah jam, 1 jam, dan kami di situ bertekak, dan saya mendapat keberanian untuk berada di situ untuk fight for my friends, untuk the human rights, basic asas kemanusiaan, iaitu air bersih sahaja. Saya tak ada buat kesalahan. Sampailah kapten mereka datang dan dia ugut, kalau tak balik ke sel kamu dengan sukarela, saya akan gunakan kekerasan. Dan saya bertegas untuk stay dekat situ sebab saya kata saya benar. Saya tak takut sebab saya tahu saya benar. Dan saya memang dipaksa masuk ke sel dengan agak keras. Saya ditarik, saya ditolak dan saya diumpan ke dalam sel. Tapi saya masih berani. Saya masih tenung mata-mata askar-askar Israel ini sebab saya tahu saya benar. Dan setiap tenungan saya tidak dibalas kerana mereka penuh dalam mata-mata mereka, walaupun mereka bersenjata, walaupun mereka mempunyai perlengkapan yang lengkap, tapi mereka dalam mata mereka takut kerana mereka tahu mereka salah. Jadi pengajarannya di sini, sentiasalah berani untuk bercakap benar, walau apa pun rintangan, walau apa pun halangan, walau apa pun ugutan, kerana kebenaran akan menang pada satu hari nanti. Takbir! 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 Pertama kali saya menjejakkan kaki untuk berehat. Hari ini kita berkumpul di dalam Dewan pada hari ini. Kita bercakap tentang isu peduli ummah. Dan saya dan kami semua cukup berbangga bila kita bercakap tentang isu peduli ummah, ia haruslah bermula dari peduli rumah, iaitu negara kita Malaysia. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar dan juga Malaysia kerana bersama-sama mengangkat berkenaan dengan isu Palestin. Dan saya berharap mudah-mudahan selepas ini dalam silibus pembelajaran untuk anak-anak kita masukkan kisah tentang Palestin. InsyaAllah suatu hari nanti apabila kita direzekikan untuk pergi ke bumi Gaza, kalian semua akan mendengar perkataan pertama yang akan diungkapkan oleh rakyat Gaza bila melihat kita sebagai tetamu. Apa kata mereka?
Selamat datang ke tanah kamu sendiri. Selamat datang ke tempat kamu sendiri. Dalam bidang seni yang biasa menyanyi dan berlakon, jadi agak kurang untuk bercakap di hadapan ramai. Dan sebelum untuk kami berbicara, sudilah kiranya untuk saya menjemput rakan seberjangan saya, Ilya Balqis. Kenapa? Sebab kami adalah wanita Malaysia yang pertama berangkat daripada Barcelona bersama dengan sahabat lagi seorang, Lia Mariam. Berempat ni mengharungi lebih kurang 9 lebih pelayaran, Masya Allah. Dan Ilya selalu menjadi orang kata spokesperson untuk kami berdua. Jadi insyaAllah kita dengar Ilya. Ilya. Kemana Ilya? Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, so pelayaran kami adalah perayaan kita semua. Saya minta maaf. Tapi saya nak tekankan di sini, kehadiran kami di sini, kami semua di sini tidak akan mungkin berlaku tanpa sokongan dan doa-doa kalian. Sebab doa-doa kalian, pelayaran kami menjadi sangat-sangat mudah. Ada beberapa ujian yang kami hadapi sepanjang pelayaran. Ada yang kerosakan tandas, ada yang berlubangnya kapal, ada yang terpatahnya layar. Tapi semua itu kami kuat bila mana kami cuba untuk relatekan kepada saudara-saudara kita di Palestin, kepada wanita-wanita di Palestin, kepada anak-anak di Palestin yang lebih diuji daripada sekadar layar yang terpatah. It's okay. Kami bukan cerita tentang kami apa yang berlaku di penjara. Saya tak nak highlightkan benda tu. Ada yang tanya macam mana kalau kami dikacau dalam bot, kami disusun dalam kapal. Perempuan jauh daripada tangga sebab takut kami ditarik, diheret turun kepada dari tangga, dimasukkan ke dalam bilik, diapa-apakan. Subhanallah, Allah jaga kami. Tak ada apa yang berlaku sepanjang tempoh masa itu. Malah Allah angkat kami sebagai wanita-wanita Muslim, wanita yang berhijab pada ketika itu. Dan bila ada orang tanya, macam mana kalau kalian diapa-apakan? Saya cakap, apalah saya? Manalah apa tergamak ke saya nak cakap saya diapa-apakan kalau saudara wanita-wanita kita di Palestin tu ditahan, dipenjara, diperlakukan dengan perlakuan yang tidak wajar, tidak diberikan pad. Adakah wajar untuk saya berkata kalau saya nervous dia. Selalu dia paling banyak bercakap. Tapi apa yang boleh saya katakan dekat sini, kekuatan wanita-wanita yang berada di Palestin adalah menjadi kekuatan untuk kami semua wanita-wanita yang berada di pelayaran Sumut Nusantara Global Sumut Fatilah. Jadi apa sahaja ujian yang kami hadapi, sentiasa kami akan relate dengan kejadian yang menimpa wanita-wanita yang berada di Gaza. Macam mana mungkin ada yang tahu ketika berlakunya interception, saya dan juga Adel adalah orang yang terawal juga sampai di Ashdod port tu. Dan saya dijemur selama 1 jam setengah di bawah teriknya matahari bersama dengan rakan saya iaitu Rana Hamidah yang berasal dari Palestin. Kami berdua saja dijemur sejam lebih. Lepas tu mesti ada yang dah tahu, hijab ditarik, tudung kami ditarik, dilepaskan. Tapi kami bertahan. Walaupun bertahan, mereka tetap juga menarik tudung kami dengan dalam hati kami, ya Allah, itu je mampu cakap. Di rumah, saya melihat semangat-semangat pejuang-pejuang yang berada di depan mata saya mahupun di rumah. Boleh saya dengarkan suara kalian?
Semangat yang kami bawa adalah semangat kalian sebenarnya. Saya berharap supaya semangat ini tidak terhenti hanya di sini, kerana malam ini adalah malam permulaan untuk misi kemanusiaan demi agama, amanah yang Allah telah tetapkan, dan juga demi bangsa. Saya berterima kasih kepada PM kita kerana bertungkur lumus, sangat-sangat bertungkur lumus untuk membebaskan kami dan juga untuk membagi sokongan kepada semua kita yang menyokong Palestin untuk terus memberikan kebebasan kepada Palestin, insya-Allah. Dan tak lupa juga kami ucapkan jutaan terima kasih kepada SNCC Sumut Nusantara Common Center, Datuk Zainin and team yang berada di belakang tabir yang sentiasa update tentang keadaan pelayaran Global Sumut 49 ke Gaza, sentiasa bersama dengan keluarga kami yang sentiasa menenangkan keluarga-keluarga kami. Terima kasih semua dan ingat, ini adalah misi kita bersama. Ini bukan misi kami tapi misi kita bersama. Boleh? InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Muhammad wa asri lil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashri lil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bukan hari dunia gagal untuk membela Gaza. This is the silence. This is the hypocrisy. Kita buat Israel koyak. Gelombang 351 juta di dalam social media. Kita buat pula Israel cuak bersama dengan My Aqsa Defender. Kita bantu melalui Wisma Putra menghantar bantuan sahabat-sahabat daripada Maham, daripada Abid ramai. Kita hantar 4 bantuan ke Gaza. Bantuan apa? Bantuan melalui kapal terbang. Cuba dan kita tak dapat kita punya rentak. Ada orang bagi tahu hantar tentera kita. Ada orang kata jom kita pergi berjihad. Kita mahu. Tetapi kita rasa ada something yang kita belum sampai. Kita negara yang lembut. Negara yang kalau marah dunia tahu, dalam kamus ada tertulis, iaitu dictionary tulis apa? Kita akan mengamuk. Orang putih tahu, kita pun tahu, tapi kita tak pernah rasa kita sedang amuk. Tapi tuan-tuan, hari ini saya perlu kongsikan sesuatu. Saya tahu tuan-tuan datang ini, besok hari tuan-tuan akan balik dan bekerja. Betul tak betul? Tuan-tuan datang ni kerana hati dan kerana Gaza. Betul tak betul? Hari ini saya nak maklumkan bahawa semasa berlakunya misi Sumut Flotilla ini, dia bukan misi untuk kita laburkan kudrat. Kalau kita laburkan kudrat, saya yakin ramai boleh pergi ke sana. Dia bukan misi untuk emosi semata-mata, tetapi misi ini adalah misi yang perlu tersusun. Kalau tuan-tuan tengok 45 negara, kita selalu kata kebangkitan daripada Nusantara. Hari ini kebangkitan jadi daripada Nusantara. Di mana kita?
masih berkira-kira lagi. Kalau kita lihat di sini, yang jadi sebagai orang yang pergi berjumpa dengan Israel, mereka bukannya orang-orang sado. Mereka macam kita juga. Ada yang serikandi macam adik, macam anak, macam kakak kita. Ada sahabat-sahabat di sini, bukannya mereka ini kekar dengan senjata. Inilah yang kita kata sebagai resepi Malaysia. Kita ada cara kita yang tersendiri untuk bebaskan Gaza, untuk merdekakan Palestin, untuk hentikan kebuluran, untuk buka Rafah ini. Justru jangan bersedih, jangan rasa seolah-olah kita tak boleh buat apa-apa. Hari ini Malaysia tahu bahawa seluruh rakyatnya, tak kira daripada Cina, daripada Melayu, daripada Kadazan ataupun apa-apa, kita tahu kita boleh mainkan peranan. Semalam semasa di lapangan terbang, ada pramugarinya, ada pilotnya yang duduk di depan dan laungkan Free Palestine. Ini luar biasa. Jadi tuan-tuan, saya mohon untuk kita maklumkan, dan saya ada permohonan kepada Datuk Seri Anwar. Kita gunakan pentas ni, kita tak hantar memorandum. Kalau beliau tak suka, saya mundur diri. Tapi saya ambil, saya beranikan diri, saya berkira-kira nak cakap tak mau cakap. Biar live. Datuk Seri, saya mohon izin untuk diatur gerakkan kumpulan Sumut Nusantara ini ke bumi Mesir. Saya tahu Datuk Seri ada hubungan baik dengan Presiden Fattah Al-Sisi. Kita tahu Datuk Seri boleh memainkan peranan yang luar biasa, tak terjangkau oleh kita. Kami mohon izin Datuk Seri untuk bagi laluan kepada Sumut Nusantara Malaysia untuk kita buat gelombang kedua, menghantar bantuan. Kita tidak ada punya pilihan. Kami bersedia dan insya-Allah ini gelombang kedua. Dan yang ketiga, tuan-tuan, saya mohon sekali lagi Yang Berhormat Datuk Seri, andai besok Allah izinkan Gaza bebas dengan ceasefire, kami mohon Datuk Seri menjadi tonggak di depan, memakai jaket yang sama untuk menjadi chief mission untuk pastikan Malaysia membebaskan Gaza. Oleh kerana itu, tuan-tuan, saya mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Terima kasih banyak. The patron of our Sumut Nusantara, pemimpin negara Islam yang merupakan penyakit wanita Sumut Nusantara Pertila adalah Sumut rakyat Malaysia. Solat hajat dan juga melaksanakan fundasilah kami bersama. Setiap satu daripada kalian adalah denyut nadi untuk Palestin. Malaysia menjadi satu lagi sejarah yang sangat besar. Walaupun kita tidak berjaya untuk break the siege, tapi kita berjaya untuk break the silence. Kesatuan hati inilah yang menyebabkan gelombang Malaysia sampai ke peringkat dunia. Hadirin sekalian, tidak ramai pemimpin dunia yang berani mengkritik Israel, melainkan pemimpin Malaysia. Tanpa menafikan Perdana Menteri sebelum ini, Datuk Seri Ibrahim juga antara yang mengkritik Israel dan tuan-tuan puan-puan. Sebelum ini beliau pernah mengkritik Biden tahun depan, tak lama lagi Trump pula akan kena.
Alhamdulillah, ada tekad, ada semangat, ada tindakan. Saya beritahu rakan-rakan, jangan pedulikan satu dua suara-suara. Apa suara-suara ini kecil? Yang kita lawan itu gergasi Israel. Tapi sedikit pun kita tidak rasa takut dan cemas. Sembilan masih di tahanan Israel. Sahabat saya, Tayyip Erdogan, baru bagi message, baru bukti luarnya, sampai di Sharm el-Sheikh, Mesir, ada rundingan. Ditekan oleh Amerika Syarikat, Mesir, Qatar, disertai oleh Hamas dan juga Israel. Ada permulaan perbincangan, liku-likunya masih panjang. Kita mendoakan mudah-mudahan ada hasil yang lebih positif. Mengapa kerajaan Malaysia mengambil tindakan, keputusan mendukung semangat persefahaman awal ini? Apakah kita puas hati sepenuhnya? Tidak. Apakah kita percaya ini akan berlaku sampai di mana dirangka? Tidak. Tetapi kita bersama dengan rakan-rakan dunia Arab, dunia Islam dan dengan negara yang lebih progresif mahu penindasan ini, kezaliman ini, penjajahan ini, pembunuhan ini dihentikan oleh Zionis Israel. Kita mahu Gaza bebas dan kita mahu segera bantuan kemanusiaan sampai. Tapi ini tidak boleh menghentikan ia jadi polemik politik. Seolah-olah kita jual maruah, kita tunduk kepada Presiden Trump. Saudara, bila Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj nak merdeka, dia bawa rombongan pergi ke London. Jumpa siapa? Itu penjajah Inggris. Itu orang yang menjajah negara kita, yang kejam terhadap rakyat kita, yang mengauk kekayaan negara kita, yang mengusir raja-raja kita, merendahkan martabat Islam di negara kita. Tetapi rundingan diplomatik itu penting kerana matlamatnya kemerdekaan. Vietnam masa di tangan Amerika, sebelumnya Perancis, itu jutaan orang terkorban. Kemudian ada langkah damai Amerika dan Vietnam berunding di Paris. Saudara, harus ada kebijaksanaan. Yang saya mau dan rekan-rekan saya mau itu damai. Jangan dibunuh lagi anak-anak kita di Gaza. Jangan diapa-apakan wanita kita. Merdekakan mereka, beri hak kepada mereka. Kalau ini bermakna kita atas nama ASEAN mengundang Donald Trump, apa salahnya unding? Saya bukan menyerah, saya nak unding. Baru-baru ini selesai masalah yang raga-raga kita 23 orang. Dia nak kena belanja saya sikit sebab dia orang macam saya takut bertidur. Tapi ini bukan kerja saya seorang. Betul, Amir Khatar, Perdana Menteri Khatar, kemudian Presiden Tayyip Erdogan, penasihat keselamatan, kita bincang. Tetapi ramai untuk masa Rubio, Sekretari Rubio, Amerika Syarikat. Mau tanya, apa guna Amerika itu sokong Israel? Tapi kita nak cari penyelesaian. Penyelesaian itu ada kebijaksanaan, memerlukan kebijaksanaan. Bukan kita menyerah, kita mencari helah kebijaksanaan yang disebut diplomasi.
Kemudian ada seorang lagi yang berpengaruh. Menurut Amir Khatar, menurut Perdana Menteri Muhammad bin Salman Arab Saudi, menurut Tayyip Erdogan, dia tak cuba hubungi Witkoff, Steve Witkoff yang mengepalai rundingan di antara Hamas dan Israel. Saya kata baik, terus tugaskan Saifuddin Nasution, cari Witkoff, bagi tahu anak-anak kita ditahan di penjara Israel. Kita minta kerjasama dia bebaskan. Jadi Amerika Syarikat, Jordan, apa kita setuju semua dengan Jordan? Tidak. Kita setuju dengan kata semuanya? Tidak. Saya harap rakan-rakan kita 23 orang. Saya selalu sebab aku pun nak pergi pun tak mudah juga. Dia pergi. Oh, niat dia pergi tak baik. Dia nak popular. Dia nak nak famouskan pondok dia lah. Manusia jenis apa? Kamu tak berani pergi. Orang pergi kamu doakan. Ini tak, kamu hamun dia. Kemudian habis itu Allahu Akbar. Saudara, bangkit dan selamatkan negara kita. Orang yang sanggup berjuang, kita salute, doakan. Itu saya yang mampu dilakukan. Saya anak Malaysia dengan Palestin tidak lama. Tahun 73 saya ketuai demonstrasi di hadapan kedutaan Amerika Syarikat dalam perang atas dunia Arab masa itu, 1973 War, yang disebut Ramadan War. 73 sudah belum ada. 83 saya hadir di Algiers, mesyuarat PLO diketuai oleh Yasser Arafat. Yasser Arafat angkat saya sebagai anaknya. Tapi saya tahu kita bersukarnya. Jadi soal komitmen kita harus ada. Dan bila anak-anak ini sampai ke situ, sanggup kena dalam lautan, tinggal keluarga-keluarga wising. Anak-anak tak tahu nasibnya. Ini bukan melawan Paris. Ini nak di Gaza yang dikuasai oleh Israel. Sebab itu mula dibagi tahu masalah saya kata Allah. Saya sebagai bapa tentunya mesti, karena saya tahu ini mereka dicari. Saya susah. Susah dia, susah aku sekali. Tetapi saya hormat mereka. Ini kita bangga, mereka mencipta sejarah anak-anak yang sanggup berjuang. Dia tak sama dengan Amerika. Di depan dunia Arab, Datuk Mat adalah bila saya seorang-seorangnya dalam ucapan di depan semua pemimpin dunia Arab dan dunia Islam, saya kata ini perisiaran apa lagi nak buat, memorandum apa lagi nak buat, orang dibunuh lagi tiap hari. Jadi sekarang anak-anak kita mau belayar termasuk sumur Nusantara dalam global frontier. Saya minta mereka sokong dan jamin mereka selamat bawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Saya sebagai anak Malaysia bicara bangga dengan pengorbanan dan perjuangan mereka dan rakan-rakan seluruh. Ini beza. Dulu saya ingat lagi dalam perhimpunan lalu Sani, saya sebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Beza orang bicara dengan orang yang melangkah dalam jihad.
Kalau niat mereka, tekad mereka betul, kita doa agar direstui. Jadi saya harap jangan sedih. Saya tak fikir mereka teroris. Ini pujung-pujung andalan. Fighter. Tetapi ingat, mereka ini memberi pencerahan. Berapa banyak pemimpin United Nations General Assembly bicara berlentum-lentam, buat rumusan, buat resolusi, ratusan mesyuarat dan sidang, tetapi layaran ini daripada sesiapa? Ustaz besar, ustaz kecil, tapi menggemparkan dunia. Satu dunia bicara tentang mereka. Alhamdulillah, kerana Malaysia diwakili dan sekarang pula diminta menjelaskan. Salute kepada Sani, Nadir dan kawan-kawan. And we will support you in this exercise. Baik. Saya ingat jemput saya datang untuk dengar-dengar cukup ucap. Rupanya ada nawaitu yang lain. Betul. Saya fikir strategi penting. Kebijaksanaan kita. Dan cubaan melalui lautan. Dan sekarang ada rundingan. Dan minggu depan hari Jumaat belanjawan. Jumaat belanjawan. Nak minta apa, minta sekarang. Tapi yang saya nak jamin, sokong Palestin itu tetap. Ada cadangan yang saya rasa wajar diberi pertimbangan. Saya, rakan-rakan Hasan dan Safri semua dari Dr. Naim, Fahmi, Madlina, ini sebagainya. Nggak komen. Betul saya lihat. Ketua Suasana Negara mana? Sudah bayangkan negara mana di dunia kita bicara pasal Flotilla dan Palestin, kabinet dan seluruh pegawai kanan kerajaan di sini, ketua negara, ketua polis, semua. Alhamdulillah kita ada nikmat di negara di Malaysia tercinta. Jadi minggu depan selesai belanjawan, di sini Selasa saya akan panggil dengan kawan-kawan bincang dengan Sani, Nadir dan kawan-kawan wakil. Mana strategi nak sampai ke Mesir, pecah tembok Rafah. Dan kalau boleh minggu depan, setelah berunding mereka, saya akan hubungi Presiden Abdul Fattah Sisi, Presiden Mesir. Mudah-mudahan laluan itu lebih mudah. Yang penting untuk apa? Untuk bagi mesej bahawa kita menyokong perjuangan rakyat Gaza dan Palestin. Mesej apa lagi? Dunia tidak boleh membisu. Dunia bukan dalam zaman barbarik. Ini zaman tamadun. Mesti bebas, mesti beri mereka makan, minum, perubatan, sekolah, masjid seperti mana yang sewajarnya bagi mana-mana rakyat di dunia ini. Bagi kalau ada rakyat Malaysia, memang ada beberapa orang yang bertanya, bila saya luluskan 100 juta, dia tak ada orang miskin di sini. Mengapa heboh sangat nak bantu orang lain? Saya nak beritahu, kamu belajar baca balik pensiaran kemerdekaan negara Malaysia ini. Malaysia ini merdeka sebagai negara bebas dan berdaulat. Bebas maknanya bebas menyuarakan. Mengapa kita merdeka? Kerana kita tolak penjajah Inggeris. Mengapa kita biarkan Gaza dijajah oleh Israel?
Yang belum tamat pengajian dia, kita beri dakwah dengan baik. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, insya-Allah ada kebaikan. Tapi saudara-saudari yang ada memang dilantik sebagai wakil-wakil pejuang Gaza di Malaysia. Lakukanlah sebaik mungkin. Belum selesai. Belajar dari pengalaman mereka. Ikat perpaduan kita, Rabitah. Perpaduan kita biar mantap dan kuat. Beri pencerahan biar tingkat ilmu dan amal kita. Jangan singgung. Bila orang berbuat baik, jangan suuzan. Biar ada baik sangka. Kamu tak sanggup, jangan hina orang yang sanggup. Dan saya percaya insya-Allah Malaysia ke depan akan lebih baik. Alhamdulillah, dengan rakan-rakan kita, dengan seluruh Nusantara, nama Malaysia akan harum. Malaysia sekarang bertapak sebagai satu negara, bukan saja pendiriannya, tapi prinsipnya. Ini negara bebas dan merdeka, sanggup berkawan dengan semua negara China atau Amerika, dengan siapa saja, tetapi tetap tegak prinsip kebebasan dan keadilan tanpa takut kepada